Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita dah berada di JT Kudat untuk kita berlepas ke Pulau Banggi. Kita akan naik feri kita pukul 9 pagi. Lebih kurang sejam lagi, tapi kita lepak dekat sini dulu sebab kemungkinan besar penumpang feri ramai untuk ke Pulau Banggi. So perjalanan akan mengambil masa lebih kurang sejam ke sejam setengah, bergantung kepada keadaan laut. Tapi kita tengok hari ni cuaca memang baik, matahari memang terik dah pukul 8 ni. So boleh dekat laut pun cuaca baik ke lah. Kita dah naik feri, so perjalanan ke Pulau Banggi lebih kurang berapa lama? Sejam lah. Sejam baratnya laut tak bergelora lah. So tadi yang muntah kau buli. So insyaAllah jumpa dekat JT Pulau Banggi. Belakang kan nice. Ajak turun balik. Ya, ambil video. Oh. Gerak. Siapa? Dapat. Gerak. Sekarang kita dah bermula perjalanan kita daripada JT Karakit ke Kampung Padang. Setakat ni jalan okey lagi lah kan. Jalan tar lagi. Katanya berapa minit lah? Mungkin dalam 20 minit yang terakhir tu nanti akan off-road. So setakat ni bontot kita masih lagi steady lah. Kita tengok macam mana. Okey. Pelan-pelan, jangan pelan-pelan. Hati-hati. Sampai di sini. Sempat menjejak di sini. Selamat datang ke SK Padang. Selamat datang. Terima kasih. Bagi jumpalah dulu sana. Sebab kalau kira macam program hanya Allah yang membalas dan kami sekolah di pedalaman. So inilah bilik guru di SK Padang. So kalau mengikut cikgu tadi, inilah makmal, inilah store tu cikgu. Inilah bilik. So sekali-kali ni kat sinilah. So kau tengok. Ruang dia tak banyak. Mak Mas Sain kat sini je. Oh sini. Mak Mas Sain. Mama saya mana? Semua barang Sain kan di sini.
Kata apa, perspektif lah, pandangan kita yang biasa tengok kelas-kelas kat Semenanjung semua mostly semua cukup fasiliti. Ni pun cukup fasiliti sebenarnya, tapi saya dimaklumkan oleh guru besar ni tak ada current, mana elektrik tak masuk sini. So bayangkan cikgu-cikgu anak murid terpaksa buka tingkap sebesar alam buat panas. So itulah, imagine diorang punya kepayahan, cikgu yang mengajar dan juga anak murid yang belajar. Untuk sanitizer ke apa inilah bekas untuk point yang ada line kat sini. So kat sini nampak tak ada tulis line DG. Saya pakai line DG. Okay, ni ada 4G line DG Tadi tak ada line. Ada line sebab ada tiang ni satu macam tanda lah, penanda. Okey, sini ada line DG. Kalau pergi tiang-tiang lain tak ada. Unik kan sekolah ni, unik kan? Kita tengah packing, so kita dibantu oleh volunteer cilik kita dan anak murid kat sini. So diorang sangat-sangat, orang kata, helpful, membantu, tak mengeluh. Diorang dengar cakap cikgu, kita pun panggil cikgu kat, so kita layan je. Okey. Baik. Baju raya kamu. Ini dia berbalik anda. Mana dia dapat? Ui nak. Ui. Apa tu? Manchester United. Manchester United. Go English. Liverpool. Sabah FC. Sampai nak. Sabah Maju Jaya. Seri.